Medi, kita ada pokok tumbang ya. Ya. Pokok tumbang. Okay guys, sebenarnya penggunaan basikal elektrik dekat Malaysia ni masih lagi belum meluas lah kalau ikutkan. Even aku yang duduk kat Putrajaya ni pun, ya, Cyberjaya dan Putrajaya pun sebenarnya ada orang pakai, tapi tak meluas seperti mana orang yang gunakan motosikal. Nanti kan masjid kat belakang, Masjid Putra, orang luar panggil dia Masjid Pink Mosque. Ya, ya, lajunya ya, bayar. Hai. Okay guys, S3 Pro ni sebenarnya jangan baca korang punya rentak kayuhan tu, dan bila redeem tu jangan dah dapat baca. Basikal ni akan hantar macam isyarat kepada motor kita kat belah belakang ni. Motor tu terletak kepada tayar belakang, dan dia akan ikut kita punya redeem tu, redeem kita punya kayuhan, sehinggalah macam kau kayuh basikal yang ada gear, tapi gear tu gear 6. Faham tak? Sekarang korang boleh dengar aku yang suara ni. Rasanya hari ni lebih nak try dia punya bateri punya consumption. Nanti aku akan kira berapa je punya average kita punya jarak ini dalam km, berapa jarak dia. Dan setakat ni bateri ni membantulah. Bateri ni tadi ada half dalam 2, dia ada 4 bar kalau penuh. Kalau penuh memerlukan 6 jam untuk dia full charging. Jadi kalau kita nak charge tu, habis saja guna, kita terus charge. Maknanya kalau kita charge pukul 1 tengah hari, by 5 dan 6 jangan akan penuh lah. Nanti indikator merah akan tukar kepada warna hijau. Apa tu? Oh, inilah dia alam dinosaur, sahabat. Dapatkah anda lihat? Inilah dinosaur yang kita cari-cari tu. Oi dinosaur, apa yang kamu buat di situ? Iklan. Bye.